Saya nak tanya, kalau seorang wanita, isteri orang, suami tak izinkan balik ke rumah mak ayah dia, dia boleh balik tak? Ramai yang salah faham ya. Cari Jabatan Mufti dan Persekutuan. Hukum suami yang melarang isterinya balik ke rumah ibu dan ayahnya, haram hukumnya. Isteri tetap boleh balik walaupun suami tak izinkan. Ini perbincangan alim ulama. Hak seorang wanita, seorang anak dan suami ni berdosa memutuskan silaturahim. Isteri ni datang daripada rahim ibu dia. Isteri ni walaupun dah jadi isteri kepada dia, dia bertanggungjawab terhadap isteri. Bahkan kalau isteri tak nak balik, suami bawa balik. Itu tanggungjawab suami. Didik isteri taat pada ibu ayah, berbakti pada ibu ayah. Sebab itu salah kalau bila dah jadi isteri orang, bakti pada suami dia, bakti pada ibu bapa tidak terputus. Mak ayah sakit, mak ayah memerlukan, mak ayah perlu duit. Anak walaupun perempuan perlu tolong, wajib tolong. Bila kita nak balas pengorbanan dan jasa ibu ayah, walaupun kita tak akan mampu balas. Dah habis belajar kahwin, dah kahwin berbakti pada suami. Bila nak berbakti pada ibu ayah? Waktu